Hai. Hai. Saya Muhammad Iskandar bin Muhammad Hamdan dari TVPSS Jasmine on the Go. Jadi hari ini SMK Taman Jasmine 2 telah mengadakan aktiviti iaitu Silang Budaya Makanan Tradisional, yang di mana aktiviti ini dijalankan untuk memperkenalkan pelbagai makanan dari pelbagai bangsa, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Jadi jom sama-sama kita saksikan aktiviti Silang Budaya Makanan Tradisional. 2 Lego. Jadi sekarang saya bersama dengan Cikgu Hasbi. Jadi Cikgu Hasbi dari kelab apa? Saya dari Persatuan Bahasa Melayu. Okey, baik. Apa hidangan hari ini yang Cikgu nak hidangkan? Oh, hari ini merupakan hidangan warisan budaya kita yang sangat popular, dinamakan bubur Ashura. Oh, baik. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okey, sekarang saya bersama dengan Abang Irsyad. Okey, so Abang Isyad, hari ini apa perasaan Abang terhadap aktiviti hari ini? Sangat best sebab ramai orang sini kan. Best ada kawan-kawan. Tunjuk. Ada kawan-kawan. Okey. Okey, so dalam banyak-banyak booth hari ini, booth apa yang paling Abang suka? Oh, ni roti jala. Jadi sekarang saya bersama dengan Ryan Zafran. Okey, so Ryan, awak dari kelab apa? Saya dari kelab ICT. Okey, dalam banyak-banyak makanan yang dihidangkan, apa favourite food awak? Saya suka roti jala. Sebab roti jala tu bila makan dengan kari ayam, sedap. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Baiklah, apakah nama makanan ini dan apakah keistimewaan makanan ini? Nama makanan ni kesari, ini merupakan makanan tradisional Indian, and keistimewaan boleh digunakan masa perayaan, contohnya Deepavali, Pongal.